Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah pada malam ni Allah Subhanahu wa taala gerakkanlah kami dan permudahkan urusan itu di atas menerimanya surau Al-Muttaqin dari sepermai gemas ini, di atas menerimanya kami untuk bersama-sama di sini sebenarnya telah diwawarkan oleh Tuan Pengurusi tadi, iaitu Tuan Haji Abu Bakar. Terima kasih banyak kami mengucapkan pada barisan anggota ahli jawatan kuasa surau Al-Muttaqin Desa Permai Gemas ini. Namanya hampir sama dengan pusat kami. Kami juga di Desa Permai tapi di Juasih. Juasih Pekan. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang turut serta pada malam ini. Kemudian mungkin ada di antara asatizah yang turut serta pada malam ini. Kemudian jemaah-jemaah daripada, saya difahamkan daripada jemaah tabligh juga ada turut serta. Kemudian juga mungkin ada datuk-datuk adat yang mungkin saya tidak mengenali. Seandainya ada yang tertinggal salutasi, maka saya memohon menyusun 10 jari memohon maaf di atas kesilapan saya. InsyaAllah pada malam ini bukanlah kami datang untuk berceramah, tetapi lebih kepada menyahut seruan Nabi SAW, iaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku, kata Nabi yang walaupun sepuluh ayat. Jadi kami datang ni adalah lebih pada nak berkongsi sebenarnya. Awal mula pertama, saya Muhammad Rabaran Dirham adalah wakil daripada perkubuhan keluarga anak istimewa As-Sakinah ataupun singkatannya Perkis. Yang mana kami ini adalah sebuah perkubuhan yang alhamdulillah pada hari ini telah menjalankan pengajian Al-Quran dan juga fardu ain di bumi Juasih sekarang ni lah. Tapi sebenarnya aktiviti kami itu telah pun daripada 2019 hingga hari ini di bawah satu gabungan saja. Kami bergerak di bawah satu gabungan, iaitu di antara NGO yang dipanggil sebagai Da'iku ataupun Da'i Kelainan Upaya atau Da'i OKU. Jadi tuan-tuan lihatlah di hadapan ni, saya sendiri adalah kelainan upaya OKU fizikal, yang mana akibat kemalangan pada umur 25 tahun dalam perjalanan pulang ke kamp semasa berkhidmat di kamp PLKN di Bana, Jempol, Negeri Sembilan. Jadi terlibat dengan kemalangan dan alhamdulillah Allah SWT rezekikan hari ini merasai sendirilah 25 tahun hidup sebagai orang normal, fizikal, sihat, walafiat, pengajian dalam sains sukan, bekerja sebagai jurulatih fizikal. Jadi hidup tu orang kata pun sihat, walafiat kan. Dan akhirnya Allah Ta'ala rezekikan saya sendirilah untuk merasai sendiri bagaimana hidup sebagai orang kelainan upaya pula, orang kurang upaya pula. Jadi di mana tuan-tuan tengok juga panel kita pada hari ini adalah Tuan Haji Fisal Joha yang merupakan satu ketika adalah staf pegawai di Felda berdasarnya tu ya. Kemudian telah pun berhenti dan kemudian berniaga sebagai usahawan lah. Usahawan JXN ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kalau saya di umur 25 tahun, Tuan Haji Fisal diuji dengan hilang daya penglihatan di umur 51 tahun. Jadi tuan-tuan, sebenarnya di antara kita ini Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja akan mengambil semula apa yang telah dia pinjamkan kepada kita. Hanya bila dan di mana itu ketetapannya hanya dia sajalah yang mengetahui. Jadi hadirnya kami insya-Allah pada malam ini kami bawakan tajuknya dengan tajuk Kasih Sayang Pemacu Komuniti Lestari, dengan objektif datang kami adalah untuk membawa kesedaran kepada masyarakat untuk bersama-sama. Pertamanya, mempersediakan komuniti ini untuk bersama-sama menyambut
Kerana golongan-golongan ini, golongan yang dikatakan sebagai golongan komuniti rentan ni, seperti kami ni, sebenarnya sentiasa berada di sekeliling kita. Ada sekeliling kita, di dalam jemaah kita, jiran kita. Jadi sebagai jiran yang terbaik, Nabi adalah contoh yang terbaik di dalam meneladani sifat yang terbaik yang sepatutnya sebagai umat Islam kita teladani. Maka Nabi juga sebagai seorang pemimpin negara juga telah menunjukkan bagaimana Nabi satu ketika dahulu, ketika mendirikan daulah yang pertama iaitu daulah Madinah, tidak ada satu golongan pun yang ketinggalan, dan lestarinya usaha dakwah Nabi SAW itu sehinggalah pada hari ini Allah SWT rezekikan kita untuk merasai nikmat iman sebagai seorang Muslim. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah tanpa buang masa. Jadi saya nak menanyakan, tuan-tuan bersedia ya? InsyaAllah. Jadi mungkin di pusingan yang pertama, soalannya adalah apa sebenarnya tuan maksud kasih sayang yang kita bawakan ini dalam memacu komuniti yang kita katakan sebagai komuniti lestari ini tuan. InsyaAllah dipersilakan tuan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Mbak Reda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi Barisan Yang Kuasa, Ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua jemaah Surau Al-Muttaqin Taman Desa Permai yang Allah pilih hadir pada malam ini dalam satu program yang kami namakan Kembara Da'iku dengan tema kasih sayang pemacu komuniti lestari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan guru, para asatizah. Kasih sayang pemacu komuniti lestari. Kalau dengar nama mungkin pertama kali dong. Mungkin Tuan Haji Wabakar dah tengok dalam surat tu ada tulis. Sebenarnya kasih sayang ni memang sirah Rasulullah SAW telah mencadangkan sejak 1448 Hijrah yang lalu. Kita dah melalui Hijrah 1448 Hijrah. Jadi hari ini kami daripada gabungan Da'iku, kami bergabung di antara Pertubuhan Keluarga Anak-anak Istimewa As-Sakinah, Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, Yayasan Pendidikan Al-Quran Anak-anak Istimewa, Yayasan Faqih, Pertubuhan Ukhuwah Fil Alamin Negeri Sembilan. Kami 4 NGO ni bergabung. Gerakan dakwah menyampaikan risalah tentang komuniti rentan ni, iaitu Warga Mas, OKU, Sedara Baru, Ibu Tinggal dan beberapa gelandangan lah yang tersenarai sebagai komuniti rentan. Dulu kalau kita kenal mereka ni adalah kalau zaman Rasulullah Al-Musta'afin ataupun du'afah, orang yang susah. Jadi bila sebut nama-nama macam tu makin susah kumpulan tersebut. Maka kita namakan dia komuniti rentan. Ada yang orang yang memainkan, dia orang tu mudah bontan kata dia. Itu memang betul lah, sedikit-sedikit adalah berlaku. Tuan-tuan, dalam usaha untuk menyampaikan risalah untuk membentuk satu komuniti lestari, pertama-tama Rasulullah SAW masa hijrah ke Madinah, pertama kali hijrah ke Madinah, yang dipesan yang pertama, sebarkan kasih sayang, iaitu sebarkan salam. Jadi hari ini kalau kita tengok, kita amati betul-betul penyampaian risalah kasih sayang ni makin berkurangan. Mungkin di kalangan ahli jemaah surau, jumpa kawan-kawan selalulah Assalamualaikum, berjawablah Waalaikumsalam. Hari ini lebih kepada tulisan dalam WhatsApp. Pagi ya Assalamualaikum. Siapa dulu bagi salam?
Itu kadang dalam WhatsApp grup, WhatsApp surau, pagi-pagi dah sampai 10 Assalamualaikum. Tak sampai jawab, orang dah beri salam lagi. Kan? Penuh kadang-kadang. Jadi sebarkan salam ni ada satu perkara pesanan agung, pesanan utama Rasulullah masa dia sampai Madinah. Dengan menyampaikan salam, Assalamualaikum, bermakna tautan hati itu akan berlaku. Maka kalau seorang yang ego, dia akan tunduk hati itu. Kadang-kadang kita ni ada perasaan kadang-kadang. Kadang ego tu tinggi. Tapi apabila ada orang bersalam kita, Assalamualaikum, kita pun betul. Dapat-dapatlah orang yang jarang berbuat sama kita. Kalau kadang di jemaah surau ni hari-hari jumpa lah. Tapi kalau datang orang baru, dia beri salam tu kita rasa kita diraikan. Sebab kita wajib jawab. Waalaikumsalam. Dan kita dalam hati kita doakan agar Allah mudahkan urusan mereka. Kalau kita sabut kat Kuwait kan, tanung lah kita. Jadi kita sabut dalam hati. Jadi sebarkan salam ni, kena bangunkan balik semula. Terutama bila kita berjumpa dengan komuniti rentan. Terutama warga emas yang kurang upaya. Saya yakin di Surau Al-Mutakin, desa Permai, di Gemas ni pun ada warga emas yang dah kurang upaya. Yang mungkin dulu dialah barisan hadapan sembahyang. Sab dapan, berlari untuk dapatkan sab. Tapi hari ni mungkin dia ada di rumah. Dia pun perlu disampaikan salam. Jadi melalui program yang boleh kita buat, kita ziarah dia. Jadi peranan kejiranan untuk mengangkat martabat warga emas yang kurang upaya ni kena dititik beratkan. Jadi bergabunglah komuniti kejiranan yang ada, komuniti surau, komuniti masjid, ataupun komuniti masyarakat yang ada dalam desa Permai di kawasan Karyah Surau Al-Mutakin ni, bergabung untuk kita mula sebarkan kasih sayang kepada yang pertama tadi, warga emas yang kurang upaya. Mungkin tuan-tuan boleh bayangkan ni, ada jiran sebelah rumah, mungkin dia ibu tunggal, mungkin dia bapa tunggal ke, yang dah kurang upaya dah. Tuan-tuan, saya menarik perhatian ingatan tuan-tuan semua. Mereka ni tak datang ke surau, tapi apakan daya. Kalau sekiranya ada pengupaya, macam saya lah, seorang OKU penglihatan dan fizikal, masa mula jadi OKU tu semangat nak pergi surau masjid, ada semangat. Tapi apabila tidak diberi semangat, sahabat-sahabat tak datang, maka dia makin down. Saya yakin dan percaya, warga emas yang kurang upaya yang ada di taman kita ni pun ada yang macam tu. Mungkin dia sekarang menunggu siapa nak pelawar dan pergi masjid, pergi surau. Dongang surau baik maha hijrah. Dia pun ada perasaan tuan-tuan. Bila berada dalam kumpulan ni, warga emas yang kurang upaya, OKU, saudara baru dan ibu tunggal ataupun ibu tinggal, mereka ni mudah hati terasa. Itu Rasulullah menyatakan selalu kepada dalam pesanan-pesanan dalam sirah, sayanglah, menyayangilah antara satu sama lain. Saya ingat sini pun banyak yang tuan-tuan guru mengajar kitab, memesan, kita santunnya lah mereka. Tapi penjelasan tak jelas, maka keadaan masyarakat makin tirus. Makin kurang untuk menyantuni. Buat kerana mungkin kesibukan. Tapi alhamdulillah di desa Permai Gemas ni, warga emasnya ramai yang dah berpencen. Ramai yang duduk di rumah mungkin, insya-Allah 5 waktu boleh datang ke surau. Tapi saya nak ingatkanlah yang warga-warga emas yang agak togap ni orang New Zealand kabau. Yang boleh berjalan, yang boleh pergi surau. Kalau ada jiran sebelah rumah, warga emas kurang upaya, OKU, ataupun saudara baru yang ada sebelah rumah kita, kita ajaklah.
Ajaklah untuk sama-sama imarahkan surah Al-Mutaffifin. Sebab tidak ada jalan lain dah. Sebab yang kita akan dipersoalkan besok di Yaumul Mahsyar bila kita meninggal, soalan yang pertama tentang amal soleh kita, amal kebajikan kita. Kita santun tidak mereka-mereka yang du'afah ni, yang susah ni, supaya mereka datang ke surau untuk sama dapat berjemaah. Kurang-kurangnya tak dapat dia 5 waktu, 1 waktu dapat dia datang ke surau ataupun masjid yang berdekatan. Sebab mereka ni memerlukan. Dia bukan hanya kita pandang bila nampak orang gemas, kurang upaya dah dia pakai kursi roda dah, sian tengok dia. Kita simpati, tak jadi dah. Kita kena memahami. Jumpa OKU autism ke, OKU pembelajaran ke, OKU fizikal ke, kita perlu memahami. Pertama, kita nak fahami dia mereka tentang ibadah bagaimana. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat kajian lah bersama dengan Fakulti Quran dan Sunnah di USIM dengan sahabat Fakih. Ramai di kalangan OKU, apabila dia dapat jadi OKU, dia down sampai keimanan pun tergugat. Tuan-tuan, OKU yang datang cara dapatan ni, umur 25 macam Syarul Reda, dari umur 30, umur 40, 50, okey dapatan ni, mereka ni cepat down. Terutama OKU yang pendengaran. Lagi pula, tak ada siapa yang boleh memahami dia. Jadi dia cepat merosot keimanan dia. Ini peranan kita lah. Saya sebagai penggerak Da'i OKU di Negeri Sembilan ni, kita gerakkan wadah ni ke masjid dan surau. Alhamdulillah hari ini surau yang ke-35 buah dalam Negeri Sembilan yang telah kita ziarahi dengan penuh kasih sayang. Lepas tu masjid, Alhamdulillah, sejak 2019 sampai hari ini sudah 166 buah masjid. Dan keadaan kita yang OKU ni, kita pergi ziarah, menyantun ni komuniti-komuniti masjid supaya menjadi satu komuniti lestari, komuniti surau menjadi komuniti lestari, bergabung tenaga untuk membawa kumpulan-kumpulan rentan ni hadir bersama di surau untuk dapat dia beramal ibadah, dapat dia meningkatkan keimanan dan sama-sama kita menuju jalan takwa. Sebab di Yaumul Mahsyar besok kita tak ada beza dah. Kalau tuan guru ada cakap, kalau yang OKU besok kat Sanun jadi elok. Yang kita yang normal hari ni, besok Sanun kita jadi OKU pula. Itu sirah-sirah dalam Al-Quran dan sirah-sirah Nabi yang telah menyatakan. Tapi kita berdoa lah minta supaya kita jangan sehingga ke Yaumul Mahsyar tidak mengalami apa-apa musibah apa semua. Jadi kita harap kita hari ini dapat kesedaran dan mungkin di surau ni pertama kali OKU datang ceramah ni. Betul tak Tuan Haji Bakar? Pertama kali ni OKU datang ceramah. Jadi hari ni saya buka dan saya bagi amanah. Supaya jiran-jiran yang ada sebelah rumah kita, kalau dia ada OKU, ada warga mas yang kurang upaya, kita sebarkanlah salam. Pelawalah dia ke masjid. Mungkin sekali tidak, 2 kali mungkin belum jadi, mungkin kali ketiga. Jangan kita sekali sebar dan dah beritahu dah. Dan dah beritahu dia dah tak nak. Kita capek bagi jawapan. Sebab hidayah ni Allah Ta'ala punya. Kita kena sebarkan. Kena sebarkan, kena sampaikan. Sampaikan kasih sayang. Sebarkan kasih sayang pada mereka. Jadi, itu peranan yang pertama lah. Yang boleh semua jemaah amati. Dan bolehlah sebarkan pada kawan. Dan Alhamdulillah malam ni pun kita buat live secara menggunakan platform Pertubuhan Ukhuwah fil Alamin. Jadi kita buka je ruang kepada yang duduk di luar sana mendengar secara live melalui Facebook Pertubuhan Ukhuwah. Dan kami pun saya nak sebarkan dengan kasih sayang lah. Sebab kami datang dengan tim, ya. Yang tim berceramah adalah 2 orang. Kami ada tim jualan amal dan tim ni adalah tim daripada da'iku, gabungan da'iku, dan mereka pun di kalangan OKU. Ada juru urut yang bertauliah oleh SKM yang risau. Yang kadang bila nak urut tanya, ada tauliah tak? Ada tauliah tu. Jadi tanya pada tuan urut, minta dia tunjukkan kad ni. Kalau dia bawa lah.
Kalau tidak, esok dia proses hantar pada tuan Haji Bakar. Sebab apa? Ini penting. Sebab kami bawa ni sebab nak menyebarkan risalah dakwah. Jadi tuan-tuan, siapa yang berhajat nak urut, sekarang pun boleh keluar jumpa dia. Dalam 20 minit, bayarlah RM50. Tapak kaki. Kalau sebelah kaki, RM7 setengah. Bolehlah kita sama-sama. Coba. 50 minit? RM20. 50 minit RM20. Jadi bolehlah sambil itu menyumbang untuk pergerakan dakwah kita menyampaikan risalah dakwah ni, dan demi kasih sayang, insyaAllah kita sama-sama lah menyokong usaha murni ni, insyaAllah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan di atas jawapan kepada soalan yang pertama tadi. Bila Tuan mengatakan tentang OKU pendengaran, ini sebenarnya tuan-tuan adalah satu dapatan daripada realiti di lapangan, yang mana kita sendiri melihat sendiri. Dan buat tuan-tuan juga, bila hari ini saya juga terlibat dalam aktiviti pendidikan ini, maka antara cabaran untuk berhadapan dengan OKU pendengaran adalah tidak ramai yang dapat berbahasa isyarat, dan tidak ramai yang dapat membawa, terutama sebagai da'i, untuk membawa mereka ini memahami ilmu Islam itu sendiri. Dan akhirnya tuan-tuan, perkara ini minta maaf dikatakan, tetapi dia telah diambil, dan tuan-tuan boleh cari sendiri, ramai mubalik-mubalik daripada bukan Islam yang mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi kalau kita tidak ambil peluang, sebab tak silap saya lah, kalau di Masjid Bertaling di ni ada jemaah, sebab ada sahabat saya yang OKU yang terlibat dengan dakwah di sana kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada golongan-golongan jemaah tabligh yang berusaha. Sahabat saya Ustaz Sakratul Maut, dia boleh beri bahasa isyarat, dan ini sangat sebenarnya memberi peluang kepada golongan-golongan ini untuk mendapatkan proses pendidikan, terutamanya pendidikan Islam sendiri pada hari ini. Dan beberapa masjid pada hari ini mengambil inisiatif kerana mereka ini tidak dapat mendengar, maka khutbah Jumaat dibukakan slide yang ada terjemahan. Mungkin di beberapa masjid yang besar telah pun ada juru bahasa isyarat. Tapi ini adalah antara usaha-usaha yang kami cuba bawakan pada hari ini ke setiap masjid dan surau untuk mengambil inisiatif ini. Ini adalah beberapa inisiatif yang boleh diusahakan bersama lah untuk diadakan di peringkat kita, di mana-mana di komuniti kita, insyaAllah. Jadi tuan, untuk ke soalan yang kedua, kita nak pergi pada soalan yang kedua, iaitu mengapa kan komuniti rentan seperti OKU, Saudara Baru dan juga Warga Emas ini perlu diberi perhatian oleh masyarakat dan institusi dan komuniti masyarakat, insyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih, Alhamdulillah. Tuan Guru, para alim ulama, asatizah, ahli jemaah yang hadir, yang Allah pilih pada malam ini. Sebenarnya kumpulan rentan ni, Warga Emas, OKU, Saudara Baru, Ibu Tunggal, yang duduk dalam komuniti yang du'afa, yang susah ni, memang dia perlu diberi perhatian. Tetapi kita jangan cepat letakkan perhatian kita simpati dulu. Kesian ya. Habis kesian. Perjalanan bertahun-tahun kan, berbulan-bulan dia menghadapi liku-liku kehidupan. Jadi kita perlu memahami. Jadi kaedah untuk kita memahami, pertama, peranan kejiranan perlu diutamakan. Jadi jiran-jiran, kalau ada sebelah tu Warga Emas yang kurang upaya, ada OKU, tak kisahlah apa kategori OKU. Kalau OKU penglihatan, mungkin di Gomeh ni ada yang duduk status OKU penglihatan, tapi dapat dia naik kereta api laju, duduk kelumpur dah. Duduk kelumpur tak balik dah, jarang balik. Raya baju aput oleh ayah. Tapi kayak yang OKU pekak, OKU pendengaran, OKU lemah pembelajaran, OKU yang Down syndrome, OKU fizikal, saya ingat ada di kawasan Karyah kita ni. Jadi kita santunilah. Peranan jiran kena menyantuni dia, memahami dia. Jadi
Itu yang saya cakap tadi awal bicara. Kalau ajak kali pertama orang surau, merampih dia, jangan tunggu. Nanti dia hampir kita pula. Kalau budak-budak lemah pembelajar ni, tenaga kuat. Jadi kita sabar lagi dan kita pujuk lagi. Sebarkan kasih sayang tu, ajak dia, jomlah malam ni ada surau. Ada Ustaz Zaim datang masjid surau ni. Jadi Ustaz Zaim ngajar, mari kita dengar. Kadang-kadang dia pun tak faham. Tapi bila dia datang, dia dapat aura-aura Tuan Guru. Alhamdulillah, Tuan Imam kat sini, Tuan Imam warga emas. Alhamdulillah. Jadi yang tertua lah ingat dalam taman. Jadi kita banyak boleh dapat ilmu. Jadi kumpulan ni, yang rentan ni, warga emas, yang kurang upaya, OKU, saudara baru apa semua, kita bawa ke surau. Power dia. Jiran-jiran lah perlu peranan. Jangan beban dengan KJK je. Telefon Tuan Haji Bakar ni rumah dia ada seorang ni, bolahnya tolonglah dia jemput. Jangan. Tak teraya pengusi dah. Cukup 5-6 tahun saja orang pergi dah. Beban kat dia dan makin tua. Ini cerita pengusi-pengusi yang dibebankan. Hari ini kami gerak ni mohon kepada kejiranan. Supaya martabatkan mereka ni, bangunkan semangat dia, bawa dia datang ke surau dan masjid, supaya dia dapat meningkatkan keimanan. Bila dia dapat meningkatkan keimanan, dia mula beramal soleh, dia dapat pergi masjid, dapat dia solat sunat tahiyatul masjid, dapat dia niat beritikaf di masjid, maka Allah akan lempahkan kerahmatan di bumi dia sepermai ini dan kawasan sekitarnya. Jadi kita main peranan sama-sama. Jangan kita nak tunjuk orang ni lah, orang ni ada situ usul masjid ada, pengusi masjid ada. Jangan kita tunjuk. Tunjuk pada diri kita. Apa yang boleh saya buat sebagai kejiranan. Jadi bangunkan semangat mereka melalui untuk perkasakan mereka menjadi insan yang boleh digunakan dalam masyarakat. Kalau ada OKU pembelajaran kat sini, tuan-tuan, OKU pembelajaran ni tenaga kuat. Jangan dibiar. Panggil dia datang ke surau ni, tolong Pak Long. Buat apa Pak Long? Bersihkan tandas ni. Bersih dulu Tapi ingat, jangan arah berkali-kali tak. Kajap suruh, lama dia balik. Bongi dia. Ada masjid ni berlaku ni, saya saran macam tu. Siap excited nampak budak tu rajin, lepasnya dia suruh, lepas ni suruh lepas. Lama-lama tak datang dia dah. Datang dia kali ketiga keempat, datang dia saya jadi imam lah, senang. Ni ada masjid kan, saya buka rahsia masjid kan. Mungkin tuan akan cari masjid tu. Dia tiap-tiap 5 waktu datang. Tapi dia malas nolong lah. Sebab dia harap dia pun benar cakap, dia harap budak pembelajaran ni. Dia tenaga kuat. Ada tempat saya di Bahau dulu, kita guna tenaga dia gali kubur. Dia seorang dia malahat duduk di dalam lahat tu. Ambil nak jenazah sampai dia. Tapi nak bagaimana kita layan dia. Semangat dia. Sebab dia beri kepercayaan. Hari ni OKU sebenarnya dia beri kepercayaan. Saya bercakap hal ni, ni dia rakam ni, kalau dengar kat Datuk Mufti dengarlah. Saya cakap, Datuk, beri kami ni tauliah untuk kami turun seluruh masjid nak bercakap. Hal ni betul tu tuan. Yang boleh bercakap hal ni tuan dia. Kalau saya bercakap orang menang, apalah kita OKU lah Mufti ni kata dia. Sekelimbas boleh lah kata dia. Tapi yang jelas untuk membawa aura tu elok daripada kumpulan tersebut. Jadi kalau ada di taman ni Tuan Haji Bakar dan Tuan Qasim yang ada imam, ada OKU pembelajaran. Kuat tenaga manfaat tadi. Itu peranan dia pula. Beri peluang. Ada majlis, buat majlis Maulid Rasul Maulid kambing kau panggil dia. Dia akan tolong dia. Tapi cara tu nak tunjukkan peranan itu kena jangan kajap suruh ni alamak bontan dia. Sebab dia capek bontan. Ni OKU. Jadi kalau ada OKU saudara baru ke yang ada di pinggiran taman kita ni duduk, kita santunnya dia ajak. Sebab hari ni tuan-tuan, perempuan muslimin yang dirahmati Allah SWT. Saya selalu bercakap hal ni. Saudara baru yang berdaftar di daerah Jempol ni, yang sudah syahadat, ada 240 orang. Dalam daerah Jempol,
Gomeh saya tak buat kajian lagi. Dia jemput saya duduk di Bahau. Saya buat kajian dengan Jabatan Agama Islam daerah. 240 orang. Yang datang belajar setiap hari Ahad di masjid Tunku Muhriz dalam 30-40 orang. Lebih itu mana pergi tuan? Itu yang kami gerakkan di bawah pertubuhan Ukhuwah Fil Alamin. Kita gerak untuk cari kumpulan-kumpulan saudara baru yang telah disyahadahkan. Datang satu kumpulan, datang jemaah NGO baru datang pergi Bahar, dia syahadah 5 orang. Keluar dalam Facebook saya syahadahkan di Rosan Hijaz 5 orang masuk Islam. Lepas itu di mana orang tu? Pergilah pejabat kamu je. Beban ke pejabat kamu. Panik, perai macam kamu nak melayan. Semua datang belajar tak nak. Jadi ini penting kejiranan. Kalau ada di Gomeh ni, di kawasan Gemas, kawasan kejiranan Desa Permai, ada seorang baru, santuni mereka. Belajar bab doain. Sebab kami di Bahau pun kami buat kelas dia. Setiap hari Isnin dengan hari Khamis. Lepas asar, kita buat kelas doain. Khas untuk saudara baru. Itu pun dalam 240 tu seorang yang datang. Nak salah siapa? Tapi kita terus dia perjuangan. Sebab kita terus berdakwah. Terus sebarkan kasih sayang tu supaya mereka datang. Itu seorang yang datang. Istiqamah dia datang. Seronok dia dapat belajar pada. Sebab dia nak pergi surau tuan-tuan. Saudara baru. Surau dia tinggi. Belajar faraid tu. Dan apa? Nak faraid yang tak faham dia tu. Lama nabing tapi nak. Lama balik dia. Isyak dah tak ada. Jadi kalau ada saudara baru di kawasan sekitar ni, kumpulkan, kita buat kelas paduain untuk dia. Ibadah dia, bab solat dia. Jangan kita biarkan dia. Sebab dia bila syahadah, dia perlu pembimbing. Tapi pembimbing tak ada. Pembimbing dah balik Nabawi ya. Pembimbing balik Melaka, balik Johor, balik. Yang mensyahadahkan dia, dia buat air surat, pergi datang kamu, saya dah masuk Islam. Tadi. Ke mana? Ke Ijaz tadi. Tuan-tuan tahu mungkin Rasulullah Ijaz. Ke Ijaz ya syahadah. Jadi alhamdulillah kita hari ni dah dapat idea, dapat ilmu. Saya harap manfaatkanlah. Kalau ada seorang baru. Kalau ada ibu tunggal yang keadaan dua susah, santuni mereka. Jadi beri peluang mereka di surau ni. Contoh dia ada buat Maulid Rasul, so okey, sampah ke similah tu. Nama yang tidak terlibatlah. Yang pandai buat kuih kuci labu. Suruh dia buat. Ambil ni. Seratus, kau tolong buat kuih kuci labu berapa dapat lah. Jangan ada buat 5 bungkus je 100, mahal pula. Kan? Beritahu dia, malam dia Maulid Rasul, dia datang. Dia mungkin diraikan, bila diraikan, dia pun datang surau. Dia datang surau, sama-sama duduk. Jadi, mula hari ni, kita sebarkan kasih sayang. Kita mula semangatkan balik komuniti rentan ni, supaya mereka dapat sama-sama menyumbang dalam usaha arah agama ni, insyaAllah. Alhamdulillah, kerana kita telah masuk ke minit yang ke-8.31 minit. Dan kita akan berhenti untuk memberi ruang untuk solat isyak pada jam 8.40. Isyak masuk dulu pada 8.42. Jadi insyaAllah di soalan yang ketiga kan, mungkin dalam masa 5 minit. InsyaAllah. Boleh dah? Bagaimanakah masyarakat normal, tipikal ini boleh sebenarnya memainkan peranan membantu komuniti rentan tanpa rasa membezakan dan dipersilakan. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini yang hadir hari ini rata-rata komuniti tipikal. Dalam bahasa komuniti normal lah. Yang boleh berkawat kaki lagi, boleh melangkah lagi, boleh jalan laju lagi, boleh mengajar saf. Kadang saat-saat akhir sampai ke masjid, kan? Surau. Jadi hari ini peranan kita, lepas ni kejiranan, bangunkan semangat untuk membantu. Dan lepas tu di peringkat jawatankuasa surau, perlu adakan senarai nama-nama warga emas yang kurang upaya. Warga emas yang dah upaya ni, alhamdulillah, dia datang surau. Yang kurang upaya ni, senaraikan beberapa orang yang ada. Lepas tu OKU yang ada. OKU ada 7 kategori. OKU pembelajaran, OKU penglihatan, OKU fizikal,
OKU pendengaran, OKU pembelajaran, dan OKU mental. Yang mental tu tinggal dulu. Nanti waro di surau. Budak-budak autism yang agak-agak lasak, tinggalkan dulu. Nanti bincang dengan pertubuhan keluarga Sakinah bagaimana nak didik mereka. Kami di Juasih itu kita buat kelas untuk mereka. Anak-anak yang duduk 3 minit berdiri. Duduk 2 minit berdiri. Duduk dalam kereta lebih 2 minit, dia goyang kereta ayah dalam tu. Jadi budak-budak ni ada pendidikan dia. Di pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Quran USIM, kita ada buat pendidikan tersebut. Yang tak boleh, yang memang tak bercakap anak-anak autism ni. Tapi dia boleh tunjuk satu-satu ayat dalam Al-Quran tersebut. Apabila kita baca Quran, dia tunjukkan. Ini yang dia hafal sebenarnya. Jadi, yakin dan percayalah. Setiap insan yang Allah jadikan ni ada bahagian-bahagian dia. Jadi peranan tersebut, senaraikan. Jawatankuasa Kebajikan Surau mungkin ada. Berhubung tak dengan Jawatankuasa Kebajikan Masjid. Bergabung. Senaraikan mereka-mereka ni. Dan kita bangunkan semangat mereka. Melalui jiran yang ada. Jadi, jiran bawa seselara kita yang kurang upaya ni. Datang ke surau. Jiran pelawa mereka ada majlis-majlis ilmu. Jiran pelawa mereka kalau ada peluang-peluang pekerjaan yang boleh menampung kehidupan dia. Jangan kita lebih nak hantar boreh. Hantar boreh boleh. Ada boreh. Rumah OKU nak hantar. Rumah dia. Macam saya di Bahau lah. Saya kata saya tak nak boreh lah. Nak orang santuni saya bawa saya pergi masjid subuh. Dapat saya hadir subuh setiap satu waktu cukup dah. Dengan mata tak nampak, alhamdulillah ada pengupaya datang. Allah bagi putuskan pengupaya saya dan alhamdulillah sampai hari ni lah. Dan saya buat jelajah ziarah kasih sayang ni pun pengupaya saya ada. Membantulah. Alhamdulillah. Yang ni kita kena sarankan dulu. Dan bagi OKU yang ada di rumah, pesan kat dia. Minta tolong. Dia kadang-kadang dah duduk kat rumah tu, dia sadap. Sebenarnya tuntutan beramal ibadah ni tidak ada beza dah. Dia sama ada. Dengan orang normal, orang yang tipikal dengan OKU ni sama. Bila kesepakatan tu berlaku, maka wujudlah community lestari. Mana community lestari ni ibarat macam bangunan surau ni lah. Pasir, kapu dia, simin, yang pasir alu dan tukang bila dia bergabung jadi bangunan. Jadi hari ni OKU dia, warga emas dia, serah baru dia, pengurusan surau, pengurusan masjid, jawatankuasa taman ke apa, bergabung insya-Allah akan Allah anugerahkan satu rahmat yang besar pada masyarakat. Kawasan karya Desa Permai insya-Allah. Jadi saya ingat setakat itu daripada saya, waktu pun sudah menghampiri. Jadi saya pesanlah sebagai usaha dakwah. Jadi kita ambillah pesanan Rasulullah SAW, sebarkanlah salam pada semua yang ada, baik dia OKU ke bukan OKU, tipikal ke. Yang kedua, kita bersedekah. Bersedekah ni walaupun ada duit, kita bagi duit. Ada tenaga, kita bagi tenaga. Ada ilmu, kita bagi ilmu. Itu pun dikira sebagai satu sedekah. Dan lepas tu rapatkan ukhuwah, silaturahim, ukhuwah. Jadi jiran-jiran kita dengan jiran rapatkan ukhuwah. Dulu kalau kenuri rajin kita mandi, 4 hari sebelum kenuri kita dah panggil datang rumah dah. Tapi bila dia jadi OKU, kita biar dia. Jangan. Kita santuni mereka seperti dulu. Jadi rapatkan ukhuwah. Sebab ini sirah Rasulullah suruh kita. Rapatkan ukhuwah. Lepas tu bangun malam, solat malam, baca Quran dan faham. Buatlah kemahiran anda sendiri bagaimana. Yang tak pandai membaca, mendongak. Buka Quran, berdongak. Tak pandai membaca, boleh belajar lagi. Faham ayat tu. Maka bila kita dah memahami, insya-Allah kita akan dapat praktikalkan dalam kehidupan kita. Dan yang akhir sekali iaitu doa mendoakan. Saya hari ini datang, mohon doa tuan-tuan, ayahanda, abang-abang yang ada hari ini. Doakan kami supaya perjuangan dakwah, menyampaikan risalah dakwah ni dapat kami teruskan.
Jadi mengikut jadual yang kita ada. Sebulan ada lebih kurang 20 program yang kita susun. Semua boleh program itu. Tazkirah Jumaat ialah, tazkirah Maghrib ialah, ada peluang pergi subuh pagi. Bagi saya tak kisah dah. Subuh dan malam siang ni sama je. Ada pun upaya, kena beritahu lah. Ni waktu subuh ni. Ya, kan salah cakap Maghrib pula. Sebab mata tak nampak kan. Jadi kita terus berdakwah. Jadi sokong menyokong di antara semua komuniti yang ada, maka terbentuklah komuniti lestari yang mampat. Jadi insyaAllah, jadi doa mendoakan atas semua lain. Saya terus mendoakan tuan-tuan muslimin yang ada hadir malam ni dan yang tidak hadir, yang mendengar dalam secara langsung, mendoakan semoga Allah membantu dan terus memudahkan urusan-urusan kehidupan dan terus dapat meningkatkan amal ibadah, amal soleh dan terus menuju jalan takwa. Jadi ampun maaf dari saya kalau ada salah silap. Yang baik itu hanya datang Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lemah kelemahan saya mohon banyak kemaafan. Sekiranya ada keterlanjuran bicara, ya jangan disimpan dalam hati. Jangan disimpan. Luahkan dia. Kalau nak jumpa, hari ni saya ada sahabat saya ni, Tuan Arifin Abdul Rahman, sahabat saya lama dah ni. Mungkin pernah bekerja di Bahau. Jadi alhamdulillah dia duduk sini. Saya ingat lagi dia duduk di sini. Jadi saya sabut dengan Tuan Abu Bakar. Tuan Haji Ripin ada, dia bendahari. Alhamdulillah. Orang bank program bendahari. Mana orang saja banyak yang tu. Bagus. Surau, dia pakar, faham tentang keuangan. Jadi insyaAllah, maaf sekali lagi daripada saya. Semoga semua tuan-tuan oleh kesihatan dan rahmat Allah SWT dan terus dapat istiqamah beramal ibadah di surau yang bertuah ni. Jadi kita jumpa lagi di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astagfirullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan limpah rezeki-Nya, maka program kita pada malam ini telah tiba ke penghujung. Ada waya siap. Dulu, mesti nak azan dulu kan atau terus ni? Okey, jadi insya-Allah sebagai penutup, sebelum kita menamatkan aktiviti kita pada malam ini, maka ada sedikit penyampaian hadiah santunan daripada Dai Kelainan Upaya ini yang ingin kami sampaikan kepada beberapa nama-nama yang telah disenaraikan kepada saya. Jadi insyaAllah ada jemput kepada Tuan Muhsin Raja Wakar dan Tuan Tumdi. Agak boleh bagi tu juga. Tuan di sebelah sini boleh? Okay. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu namanya. Haji Amin. Ya, jangan bagi. Ya, sebelah. Tak apa, tuan nyampai. Yang ini Tuan Imam Bagi Tuan Imam dulu. InsyaAllah yang pertama, Tuan Imam, Tuan Haji Muhammad bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Allah salam. Doakan saya insya-Allah ya. Ya. Okey. Yang kedua, Haji Kamaruddin bin Arsyad. Oh, gitu. Yang ketiga, Encik Zulfakur bin Sa'ad. Okey, alhamdulillah. Yang keempat, Encik Arifin bin Abdul Rahman. Alhamdulillah. Doakan saya insya-Allah. Sahabat saya. Okey, seterusnya adalah agensi wanita. Sehat ya. Alhamdulillah. Puan Hajah Rohani binti Ahmad. Dan yang terakhir, Puan Hajah Zainab bin Daud. Benar dia. Doakan kena ya. Doakan kami. Ya, jom. Ada lagi. Ada. Ha? Ni apa? Hajah Zainab.
Oh, tak ada ni. okey. Ada lagi sikit dulu je. Ya? Ada lagi yang ni, ada 3 lagi ni. Mana? 3 Mana? ni apa? Ni. Sekejap. Tapi tak ada. Ya, yang ni untuk pengungsi. Oh, Betul. okey. Fungsi. Mana fungsi? Okey. Baca sisi usaha dia. Ada sisi ada. Bagi sisi Okey. usaha. Seterusnya dijemput Baca bagi Tuan Bilal. Bukhari. Oh, Bilal. Setiausaha Tuan Bukhari. Bilal itu. Bilal satu. Bilal tu. Okey. Lagi. Oh, Dah habis. okey dah lagi. Sumbangan. Okey, seterusnya adalah sumbangan daripada Tuan Pengurusi kepada Dain Kelainan Upaya. Dia silakan. Baik. Jadi kita dah cukup kali itu kita semua lah pertumbuhan ni. Jadi kita jadi kita itu dah pusat dalam 500 minit pertumbuhan ini juga kita dapat jalan dengan baik dan kita akan jaya menyelesaikan. InsyaAllah. Jazakallah. Allahumma salli. Terima kasih. Allah. Dengan itu, dengan pemberian sebentar tadi, berakhirlah majlis pada malam ini dan kami daripada Gabungan Dain Kelainan Upaya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Wakar dan seluruh warga surau Desa Permai Kemas, insyaAllah. Di tempatnya kita mohon, jadi semua ya, semua kita mengenal bersama kita InsyaAllah.